Selamat datang kepada topik 1.3.1 Vokal. Dalam bahagian ini, kita akan bincangkan penggolongan dan penghasilan bunyi vokal dalam bahasa Melayu, iaitu bagaimana setiap bunyi vokal terhasil berdasarkan kedudukan lidah dan bentuk bibir semasa bertutur. Raja ini menunjukkan kedudukan vokal bahasa Melayu. Paksi menegak menunjukkan tinggi rendahnya lidah daripada tinggi ke rendah. Paksi mendatar pula menunjukkan kedudukan lidah dari segi depan atau hampar, ke belakang atau bundar. Berdasarkan ketinggian lidah, vokal bahasa Melayu dibahagikan kepada 4 kumpulan. Vokal tinggi, iaitu bunyi I dan U. Vokal separuh tinggi, iaitu bunyi I dan O. Vokal separuh rendah, iaitu bunyi epsilon dan open O. Serta vokal rendah, iaitu bunyi A. Sebelum kita bincangkan setiap vokal secara individu, 3 keadaan berikut adalah sama bagi semua vokal semasa dihasilkan. Pertama, lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung, supaya udara tidak keluar melalui hidung. Kedua, udara keluar daripada paru-paru melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan. Ketiga, pita suara bergetar semasa proses penghasilan bunyi berlaku. Yang membezakan setiap vokal hanyalah kedudukan lidah dan bentuk bibir. Bunyi vokal depan tinggi dihasilkan apabila depan lidah dinaikkan paling tinggi ke arah lelangit keras. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan. Pita suara bergetar semasa bunyi ini dihasilkan. Bibir pula berada dalam keadaan hampar, iaitu terkeluar ke tepi seperti semasa tersenyum. Bunyi vokal belakang tinggi dihasilkan apabila belakang lidah dinaikkan paling tinggi ke arah lelangit lembut. Lelangit lembut turut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan. Pita suara bergetar. Bibir berada dalam keadaan bundar, iaitu bulat seperti membentuk huruf O kecil. Bagi vokal depan separuh tinggi, depan lidah dinaikkan tinggi ke arah lelangit keras, tetapi kedudukannya tidak setinggi vokal depan tinggi tadi. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan. Pita suara turut bergetar dan bibir kekal dalam keadaan hampar. Bunyi vokal belakang separuh tinggi dihasilkan apabila belakang lidah dinaikkan pada kedudukan separuh tinggi sahaja. Lelangit lembut dinaikkan seperti biasa untuk menutup rongga hidung. Udara keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan. Pita suara bergetar dan bibir pula berada dalam keadaan bundar. Bagi bunyi vokal depan separuh rendah, depan lidah berada pada kedudukan separuh rendah. Lelangit lembut menutup rongga hidung. Udara keluar tanpa sekatan. Pita suara bergetar dan bibir dalam keadaan hampar. Seterusnya, bunyi vokal belakang separuh rendah. Belakang lidah berada pada kedudukan separuh rendah. Lelangit lembut menutup rongga hidung. Udara keluar tanpa sekatan, pita suara bergetar, dan bibir dalam keadaan bundar. Bagi vokal depan rendah, depan lidah pada kedudukan paling rendah. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara dari paru-paru keluar tanpa sekatan. Pita suara bergetar, dan bibir dalam keadaan hampar. Vokal terakhir yang kita bincangkan ialah vokal tengah, iaitu bunyi pepet yang dilambangkan dengan simbol schwa. Bunyi ini dihasilkan dengan lidah berada pada kedudukan tengah, iaitu neutral. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan. Pita suara bergetar semasa penghasilan bunyi ini. Bibir pula berada dalam keadaan neutral, tidak hampar dan tidak juga bundar. Sekian sahaja perkongsian tentang penggolongan dan penghasilan bunyi vokal dalam bahasa Melayu. Merangkumi 8 bunyi vokal berdasarkan kedudukan lidah dan bibir.
Terima kasih kerana memberi perhatian.